Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Maktab 112 di Arafah. Di sini adalah kemah untuk 3 pakej. Antaranya adalah pakej Fairuz, Baiduri dan Akid. Ini adalah masjid ataupun kita panggil masjid lah, surau, dihuni oleh 3 pakej. Pakej Fairuz, pakej Baiduri dan pakej Akid. Sebelah sini adalah pakej Nilam. Kita pisahkan antara ruangan untuk jemaah lelaki dan perempuan. Di sini adalah surau ataupun masjid untuk pakej Nilam. Kita akan letakkan mimbar ke hadapan dengan PA system lah. Apa yang disediakan dalam kemah ni, kursi lipat, kita boleh bentangkan jadi Nilam. Juga disediakan selimut berserta dengan face towel. Jemaah juga boleh meletakkan beg di atas kompartmen yang disediakan. Kemudahan tandas yang disediakan di Arafah ini ada 2 jenis. Satu untuk orang kurang upaya, dan satu lagi biasa lelaki dan perempuan. Di belakang ini kita boleh lihat kemah PK Almas. Di belakang saya pula adalah kemah PK Zamrud. Di bawah PK Zamrud dan Almas adalah PK Topaz. Setakat ini saja penjelasan saya tentang kemah Maktab 112 di Arafah untuk PK Haji Tabawai Travel.